Am, lambat dah cuci Am. Cuci rangka ni Am sebenarnya senang je Am. Cuci ayam ni ke kan, kenapa je kau pergi buat lama-lama sangat? Ayam sangat simple cuci sebab sebenarnya dia dah bersih. Tinggal lagi kau kena cuci macam ni kan. Dah cakap dah. Ni tu buang. Ni tak kita perlukan tu kita buang. Okey. Kat tangan ni semua tak payah apa-apa. Ni apa penting kan? Yang tu tolak, jangan tarik, tolak. Tolak. Okay. Siap. Kalau kita buat lambatlah tolak gitu. Kau macam ni juga ke? Ini kenapa lambat? Buang tolak. Sebab yang dalam dia akan menyerap minyak tu yang nanti kalau masa makan dia akan dia panggil maung. Akan jadi tak sedap. Kau pakai tangan ni semua. Tarik pakai tangan tu. Itu tarik ni. Buat ni. Tapi ada semua dia suka makan benda ni. Suka. Tapi kita tak lah. Dia guna minyak dia akan menyusahkan kita punya dapur. Ini potong dia kan? Okay. Buntut tu kena potong. Kalau buntut tak potong nanti dia buntut kan? Potong lah. Tahu dah. Okey. Sebab ni. Tunggu jam. Dalam masa 1 minit saya dah buat tak sampai 1 minit saya dah buat 5. Kan? Kalau 20 kilo, 1 kilo saya boleh buat dalam masa less daripada 1 jam. Kurang daripada 1 jam Am. Kenapa kalau kau buat boleh pergi sampai 7 malam 8 malam? Restoran Hatta di Bahau.